surau. Ini tempat yang boleh mengikut pickleball. Oh, ni pickleball. Pickleball. Kolam ikan kat tu. Okey, bila turun dekat perang jalan tak perlu pakai kasut. Okey, you orang punya kasut, you take care you orang punya kasut. Okey. Kita dah sampai kat Forest Island. Ni Forest Island, okey. Kita ada kat sini, dia macam pulau buatan lah. Benda ni Fai. Kayu je. Dia ada permainan kano. Kat sini ada banyak mainan ni dulu ni. Okey. Kita tengok. Okey, jom. Santa Claus. Hai. Merry Christmas. Okey, kita akan lalu kat sini. Kat sini ada kolam ikan. Nampak ikan dia? Nampak ikan dia? Uyo. Nampak tak? Ikan dia. Kat sini boleh mancing, tapi yang kolam sini dia kena bayar. Dia persediakan alat mancing untuk main kayak. Oh, nak main kolam-kolam boleh ni. Okey, makan akan sedia pukul 5.30. Okey, jadi kita akan tour dulu. Tour. Ni ada bau. Okey. Kat sini tempat untuk makan dan guruk-guruk dia. Jadi, ya, duduk cek kat sana. Betul? Kita tengok sini kolam lagi, kolam ikan. Kolam ikan di tengah laut. Okey. Oh, tekan dapat kat sini. Toilet dia ada. Dia ada sediakan toilet. Wah, cantik juga toilet dia. Eloklah. Tengok. Yo. Hai. Taklah kat situ. Situ tempat pancing. Bos dah pancing dah tu. Lepas kita tengok dulu. Dia kata surau kat situ. Surau kat tempat yang terbuka tu. Surau. Ikan. Lompat-lompat. Letak kat gamak sana. Tu ada pool. Apa benda tu? Mainan dekat. Tempat relax. Tu ada orang